Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat bertemu aku lagi Suami dalam Suami Channel. Nak buat terimak pun dah gagap. Okay guys, selamat berpuasa. Ni dah seminggu lah. Sebab kita start Ahad kan. Hari ni Sabtu. So seminggu dah lah puasa. Harap tak ada orang yang culas lah. Okay, sebab puasa ni wajib. Kau kena ingat puasa kalau masuk bulan puasa, bulan Ramadan, maksudnya puasa tu wajib. Kau tak boleh nak tinggal walaupun satu. Kecuali kalau uzur, musafir ke, adalah penyebab kepada kau dibenarkan. Kalau tak berbuka pun tak apa, lagilah bagus. Sebab kalau tak buka puasa, kau tak perlu ganti, macam tu. Tapi kalau kau buka, tak apa, dia tak salah, macam tu. Jadi hari ni aku sampai pasal Liverpool. Liverpool akan menghadapi 3 final. Ni aku copy ayat slot lah. Slot cakap Liverpool ada 3 final. Final yang pertama lawan Southampton. Ni nak stretch the league, nak extend the league lah ke atas Arsenal, sebab Arsenal main lambat. So bila Arsenal main lambat, at least seko sikit. Jadi 16 poin beza tu seko sikit lah. Tapi kalau Liverpool seri, dia jadi macam semangat balik. Kalau Liverpool kalah lagi, so benda-benda ni kalau boleh kita tak nak sebagai Liverpool fan, tak naklah Arsenal rasa semangat, nak Arsenal rasa down lah. Macam kejar pun macam tu, duduk menang saja. Biar dia rasa macam tu. Walaupun mathematically boleh potong lagi, tetapi psikologi tu penting. Mental. Jadi lawan Southampton dulu, lepas tu lawan dengan PSG second leg dekat Anfield hari Rabu pagi. Rabu pagi bersahur lah. So masa tu Liverpool lead sebiji 1-0 hasil jaringan Harvey Elliott. Kalau salah duduk tempat tu pun aku rasa mungkin gol juga. Sebab kau imagine yang Darwin Núñez passing, tempat tu ialah salah tengah run. Kemungkinan besar lah 98 gol, 98% gol lah, macam tu. Tapi kebetulan baru tukar Salah pun nampak macam bengang Salah. Tapi Salah malam tu sebenarnya dia agak quiet lah sebenarnya untuk standard Salah. Dan passing pun macam ke laut, kelang kabut sikit passing bola, tak tahu mana passing siapa, dapat kat defense saja. Tapi kredit kepada PSG juga sebab defense dia power. Satu tim tu memang power lah. Okay? Satu tim tu power. Dan kalau aku fan PSG Fras gila memang Fras. Kau deserve menang, at least kau deserve seri lah. Tapi yang paling deserve menang lah, sebab kau serang kau. Liverpool pun 29 ke possession, sikit gila kau deserve menang sebenarnya. Kalau seri pun Fras ni kalah lagi. Si Alisson pula malam tu menjadi kau. 9 save tu ada yang depan-depan, yang bukan tipu-tipu sangat. Tapi ada 9 tu yang dia terpaksa stretchkan body dia. Yang tu baru bagi aku super save lah. Kalau kau jadi keeper kan, striker dia tembak bola dekat kau, tembak dekat sini, memang nampak safe. Tapi at least benda tu kau tembak dekat keeper. So bila kau tembak dekat keeper nampak safe pun, memang nampak safe tu padu. Tapi safe kepada kau shoot, orang tu sendiri silap, player tu silap sebenarnya. Dia pergi tembak depan keeper, dekat dada keeper, siapa suruh tembak dekat muka keeper. Tapi kalau si Alisson terpaksa terbang, stretchkan tangan, kena tip of the fingers, hujung-hujung finger ni, jari ni, tu bagi aku super safe lah. Sebab bukan semua keeper macam tu. Try daripada Crava tu, daripada Crava beberapa biji Crava try yang dia stretch tangan dia, yang tu super safe. Yang aku duk baca dia duk cakap 9 safe tu termasuk yang depan-depan. Sebab apa? Sebab bila depan-depan, Pickford pun safe, si Onana safe kalau depan-depan macam tu. Kenapa? Oh, kena tangan.
Tapi boleh jadi macam yang menjadi superb tu, kenapa orang tu tembak kau dekat tengah? Sebab kau attack dia. Tu pun boleh dikatakan sebagai initiative keeper jugalah. Jadi orang tu tak ada ruang. Betul. Okey, tak apa. Kita consider juga. 9 save tu memang betul-betul save yang kira padu lah. Si Alisson dia pergi ke depan, dia mash. Okey, dia dash, dia pergi ke depan. Lepas tu orang jadi macam nak tembak kiri ke kanan ke bawah, sebab dia datang tu cepat. Last sekali tembak tengah. Maknanya betul lah, keeper tu kira hebat lah. Macam tu. Tapi kalau jauh-jauh kau bagi tengah dia save, bagi aku biasa. Sebab banyak keeper yang bola laju, bola macam Gareth Bale, okey, tengah-tengah, lepas tu dia save. Bagi aku biasa. Aku tak langsung rasa benda tu power lah, bola yang jauh. Tapi kalau save, macam aku cakap tadi lah, kalau save tu dia stretch tangan, memang kira power. Dia ada seorang player nama Neon ke apa, dia masuk tu, dia, kalau aku dengar komentator cakap Neon ni antara player yang perform lah untuk PSG season ni. Tapi dia suck lah gitu. Dia masuk, dia shoot sebiji. Tu yang Alisson stretch body tu. Yang tu kalau kau tengok dari angle si Neon tu, angle tu biasa gol tu. Angle tu biasa gol. Tapi nak dijadikan cerita Liverpool menang lah gitu, si Alisson dapat save. Power si Alisson, bagus dia. Man of the match tu layak lah. Okay? Sebab macam PSG lawan dia, bukan lawan Liverpool, lawan dia. Lepas tu satu lagi final ialah lawan Newcastle Kerbau. Tu hari Ahad depan. Tapi waktu sini jadi Isnin lah, sebab pukul 12.30 Yang tu pun final kat. Tak ada Gordon, Isak katanya injury. So advantage pada Liverpool. Advantage ni aku cerita atas kertas je sebenarnya. Sebab bila game dia lain cerita dia. Mana tahu tiba-tiba dapat red card, Liverpool dapat red card. Mana tahu salah injured ke. Contoh ni kira contoh kan. Mana tahu tiba-tiba Van Dijk off itu, tak power pun, lembek contoh. Boleh jadi. Dan bila kau pergi ke final, bila orang tag kau sebagai favourite, bagi aku pressure sikit. Newcastle second favourite. So Newcastle pergi ke final dengan tak berapa stres sangat sebenarnya. Okay, dengan tak berapa stres. Dan Newcastle kempunan piala lah. Kempunan piala lama dia last dapat, aku dah lupa bila, aku ada baca itu last dapat cup, any cup lah bila tah. Lepas tu Liverpool season lepas dapat dah Kerbau. So kalau menang mempertahankan lah, itu je, mempertahankan Jadi Liverpool ada 3 cup lagi yang boleh, maksudnya Kerbau, CL, lepas tu Liga. Seriously kalau tanya aku, yang aku nak sekali Liga sebenarnya. Kau let go lah semua tu. Kerbau kalah, ni contoh contoh saja. Kerbau kalah, CL kalah contoh. Aku nak ni, janganlah kau miss ni. Sebab yang ni Opta cakap dalam 98% ke yang ni. Memang kalau tak dapat, memang nak cakap apa kalau kau tak dapat, pelik betul. Something wrong somewhere tu. Memang betul-betul pelik. Macam orang cakap lah, mustahil lah, kecuali semua player Liverpool tu injured. Yang first E tu injured semua, lain lah. Orang cakap sampai tahap tu Tapi betul EPL yang aku nak betul, aku craving. Tapi fan Liverpool lain aku tak sure lah. Korang nak apa? Kalau boleh aku nak Liverpool, ni EPL. CL tak apa. Tapi kalau dapat 3, aku ambil lah. Dia 3 menang, aku ambil. Memang nak pun. Tapi kalau boleh kalau nak miss pun, jangan miss yang EPL lah. Miss 2 tu tak apa lagi. Macam tu So malam ni tengok lawan dengan Soton macam mana. Harap tak ada apa lah. Okay. So untuk yang nak masuk ke Telegram So Fahmi ada. Okay. Masuk borak-borak sama-sama dalam tu boleh. Dan sesiapa yang baru kenal channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi pada outline channel sama Suami Channel Steady Kerava. Kerava tu memang Liverpool nak sebenarnya, tapi dia pilih Paris Saint-Germain lah. Kalau dapat Kerava tu, dia main tempat Salah ataupun tempat Diaz. Dia main sama ada lah. Tapi kalau dapat player macam tu, untung. Power dia. Negara Georgia
memang tak erti main bola pun. Tapi ada star seorang, okay? Padu dia, Cravadona, steady.